Halo semua. Hari ni Ali nak buat eksperimen sikit. Orang kata kalau nak tahu seseorang tu peduli ke tak, kita kena buat dia cemburu. Jadi Ali dah sedia surat pink wangi ni. Kai, kau dah ready? Kai, jangan slow-slow lah. Jangan sampai sensor Alisha tekap suara kita. Ali, aku masih tak yakin lah. Kau ni betul-betul ke nak guna perfume squad ni? Kat kau suruh tu, dia buang-buang. Mawar je putunya lah weh. Justru tu bagi feel perempuan betul-betul. Alisha tu teliti gila. Kalau kertas biasa, dia takkan percaya. Kita kenalah buat dia yakin ada hijab perempuan luar yang tengah rapat dengan aku. Tapi kenali, kenapa aku yang kena tulis? Tulisan aku ni dalam macam cakar ayam. Lagilah bagus. Nanti dia ingat tulisan perempuan yang gugup tulis surat cinta. Nanti time rehat, kau bisik dekat Moon ya. Kau tahu kan, Moon tu radio akademi. Sekali dia tahu, satu mata confirm tahu. Iman, korang takkan percaya apa yang aku dengar dari Kai tadi. Apa benda Moon? Jangan menjerit lah. Nanti Mega lewat dengar. Betul tu Moon. Tenang dulu. Cerita apa? Ali tu. Dia dapat surat rahsia. Romantik gila. Katanya ada ejen dari sektor luar jatuh cinta dengan keberanian Ali masa lawan Cyberaya semalam. Alah, palingan surat selalamat. Siapa je nak suka budak yang selalu jatuh skateboard tu? Bising betul. Ada orang suka Ali ke tak tambah markah latihan pun. Ini konspirasi. Surat tu sepatutnya untuk aku. Mesti pengirim tu salah type nama. Jet dengan Ali dekat je dekat keyboard. Tak dekat pun. Oh aloh Jet, biarlah Ali tu rasa happy sikit. Mon, surat tu warna apa? Pink, bau mawar. Wangi sampai hujung koridor. Alah, paling-paling tu beli campaign je. Mana ada orang minat Ali lebih daripada minat aku. Jet, janganlah cakap lagu tu. Ali Soko ni dah hebat. Biasalah ada orang suka. Betul tak Rudy? Mengarut. Ikut dia lah. Tak penting pun. Tu, kat hujung sana, Ali tengah senyum sorang-sorang baca surat sayang dia. Gaya macam nak punding latihan sebab dating. Kenapa semua berkumpul kat sini? Jack, Chris, balik ke pos. Moon, berhenti sebarkan gosip yang belum tentu betul. Alisha, ni betul lah. Tengok tu, Ali senyum-senyum sambil cium surat. Dia cium surat tu. Menjijikkan. Kertas penuh kuman. Tapi Alisha, Ali nampak bahagia sangat. Mungkin dia betul-betul dah jumpa seseorang tu. Baguslah. Jadi dia tak ganggu fokus aku masa misi lagi. Aku patut bersyukur. Tapi Alisha, kenapa tangan awak genggam musuh kuat sangat? Sampai bunyi. Ni sebab pemegang licin. Dah, aku nak jumpa dia. Bukan sebab cemburu ya. Sebab latihan dah mula. Ali, bagi kertas tu. Aku syak itu mesej rahsia musuh yang menyamar jadi peminat. Alisha, janganlah. Ni surat peribadi. Dia kata nama aku manis. Macam coklat. Manis? Siapa cakap? Sebut nama dia. Aku semak database sekarang. Tak boleh lah. Kau cemburu ke? Ni, untuk Ali sayang, miau miau miau, tertanda comot. Apa ni? So maksud dia, Ali sayang, jangan lupa bagi aku sardin premium sebab aku tolong kau latihan hari. Yang benar, coba. Alisha, mu jenis dengan kucing. Rupa-rupanya saingan Alisha seekor kucing. Berat kes ni. Alisha, buka merah sampai dah dapat surat kucing. Ini sebab Ali, kau sengaja kan? Kau ni selalu garang. Tapi tadi kau betul-betul cemburu kan? Takut aku ada peminat lain selain kau. Ali, jadi kau suruh Kai terjemahkan bunyi comot jadi surat? Alahai, sebab Alisha comel lah bila marah. Tapi jujur, kau risau kan kalau aku ada fans betul? Entahlah, aku nak lapor jenal biar kau tak dapat makan tengah hari. Prank berjaya. Jumpa lagi prank seterusnya. Best. Bye-bye.